Saedah, okey, kita ada suplemen untuk sakit saraf. Okey, kita ada suplemen untuk sakit saraf. Untuk sakit saraf. Okey, kalau Akak Saedah ada sakit saraf ataupun ahli keluarga Akak ke kawan-kawan terdekat ada masalah sakit saraf, okey, boleh amalkan seketika ni. Okey, sakit saraf ni macam mana? Contohnya, okey, Akak rasa sakit dekat bahagian pinggang menyucut sampai ke kaki, ataupun rasa macam ada renjatan elektrik mengalir dekat bahagian kaki lah. Okey, bahagian punggung sampai ke kaki. Okey, ataupun kaki selalu rasa menyucut-nyucut bila pijak lantai. Okey, lepas tu kaki selalu rasa panas, rasa kebas-kebas, selalu tarik mengkarut, especially waktu malam. Okey, boleh amalkan seketika ni. Kalau siapa yang ada simptom-simptom yang disebut tadi, maksudnya korang dah ada masalah saraf. Okey, saraf korang dah mulai terganggu lah. Okey, dah mulai terganggu. Jelas tak? Okey, jelas tak? So, kalau korang ada ahli-ahli keluarga ke kawan-kawan rapat, okey, kawan-kawan terdekat yang ada simptom-simptom macam tu, boleh amalkan. Okey, ataupun okey, contohlah korang dekat office, okey, duduk lama kan 8 jam sehari, bila nak bangun daripada kursi tu terus pinggang rasa menyucut. Okey, pinggang rasa menyucut. Itu tanda-tanda saraf ada masalah lah. Okey, saraf dah ada masalah. Okey, so bila dah ada tanda-tanda macam tu korang jangan biar tau. Okey, itu